Okay, so hari ni kita akan ni lah ganti papan ni, papan kayu manis ni dengan ni lah yang dah bocor ni kan. Kita ganti kayu dia sebab takut pirestro ni jatuh. So owner minta, so kita buat yang terbaik lah. Right, so kita dah buka dah piring. Kita akan potong lah, mana yang tak okey kita potong, kita punya yang lain kita sambung balik, sambungkan selentik, kita pakukan balik. Alright, okay, so kita dah buat kayu dia, kayu baru so tu yang mana skru pakai steel band tu support lah, support bagi lagi kuat lagi. Sebab dia tak ada kayu sini, dia kayu las, dia kayu besar yang ni ke kuda, yang ujung tak ada. Support lah, kita buat support bagi dia lagi tahan lah. Paku kita dah paku, cuma itu support je lah, kita bagi dia lagi kukuh. Alright, kita pasang dia punya apa ni, dia punya ni papan nipis ni, papan manis ni. Okey. Okey, saya tengok nanti tengok sini. Ni. Ini sepatut yang atas ni kena duduk bawah. Duduk bawah dia macam ni. Macam ni okey. Macam mana? Macam ni. Ini betul. Ni dia pasang betul. Duduk atas. Kiranya yang ni patutnya untuk zinc yang ni dia kena pusing tau. Terbalik kan? Oh betul. Okey, so akhirnya owner minta tukar terus lah sepanjang-panjang ni papan manis. Dia tak nak pakai macam ni si apa ni, board ni. Dia jenis simen board ni. Dia kata cepat rosak tak kuat. So minta pakai papan manis ni. Mahal lah harga dia, tak sama macam simen board tu. So dia minta kita pasang ni lah. Kita dah pasang bagi elok. Ke kuda pun apa, kayu-kayu rangka kita dah buat. Yang ni yang mana yang reput dia potong, tukar lain. Cuma yang tepi ni dia minta pakai simen board. So estro dah pasang balik, dah okey. So nanti kemungkinan dia nak minta cat lah. Dah cat nanti insyaAllah cantik, alhamdulillah. So kita ada free, kita buatlah kerja-kerja macam ni. Tak ada job wiring kan, kerja civil pun kita buat. Okey, alhamdulillah.